Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS, Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik. Okey, hari ini kita nak bincang satu topik yang saya rasa semua pekebun sawit hadapi. Setiap hari. Gitu, isu pengurusan tumbuhan bawah atau senang cakap, rumpai. Amalan biasa kita kan, nampak je ladang tu semak sikit, Terus capai pam racun. tepat. Kita nak ladang kita nampak bersih, kemas. Tapi persoalannya, adakah ladang yang super bersih tu betul-betul amalan yang terbaik? Itu soalan yang sangat bagus. Sebab kita ada satu kajian yang sangat menarik dari jiran kita di Sumatera, Indonesia. Kajian ni betul-betul uji soalan ni. Dan ia sangat relevan untuk kita di Malaysia kan? Sangat relevan sebab keadaan ladang kat sana, jenis tanah, cuaca, boleh kata hampir sebiji macam kat tempat kita. Betul-betul. Jadi persoalan paling besar yang kita nak jawab hari ini, kalau kita biarkan sikit tumbuhan bawah tu tumbuh, adakah ia betul-betul akan curi baja pokok sawit kita? Jom kita tengok. Ya, jom kita lihat. Kebimbangan pasal persaingan nutrien tu memang logik. Dan itulah sebab utama kenapa amalan meracun ni jadi standard industri. Semestinya. Tapi kajian ni, ia direka khas untuk cabar idea tu. Caranya pun agak mudah. Para penyelidik ni ambil satu ladang sawit matang, pokok umur dalam 25 tahun. Macam kebanyakan ladang pekebun kecil kita lah. Betul. Dan mereka bahagikan ladang tu kepada 3 plot rawatan. 3 cara urus yang berbeza. Dan mereka pantau selama 2 tahun. Okey, 3 cara. Apa dia 3 cara tu? Okey, yang pertama mereka panggil kompleksiti diperkaya. Tapi nama saintifik tu kita letak tepi lah ya. Bagi nama senang sikit. Senang cerita, ini plot biar jadi semak sikit. Maksudnya, mereka hentikan terus penggunaan racun herba. Tumbuhan bawah dibiarkan tumbuh secara semula jadi. Langsung tak ada racun. Langsung tak ada. Cuma ada pembersihan minimum, itu pun guna parang hanya dekat bulatan pokok dengan laluan untuk menuai. Okey, jadi kalau kita tengok, nampak macam ladang yang kurang terjaga sikit lah pada pandangan mata kasar kita kan? Boleh kata macam itulah. Nampak hijau, okey, itu yang pertama. Yang kedua pula? Yang kedua ialah kompleksiti biasa. Ini kiranya amalan standard syarikat peladangan. Ada guna racun, tapi secara sederhana. Sembur dekat mana yang perlu saja. Maksudnya dekat bulatan pokok dan laluan angkut buah tu? Tepat, hanya di situ. Tujuannya cuma nak bagi senang buat kerja. Kawasan antara barisan pokok tu mungkin adalah sikit-sikit rumput. Inilah rupa ladang yang paling biasa kita nampak. Faham. Okey, dan yang ketiga, mesti yang paling bersih kan? Betul sekali. Yang ketiga, kompleksiti dikurangkan. Ini pendekatan super bersih. Apa saja yang tumbuh selain pokok sawit, mereka hapuskan. Habis semua diracun. Habis. Semburan racun dibuat dengan kerap dan meluas. Jadi hasilnya, ladang yang nampak sangat lapang, tanah pun terdedah, dari jauh nampak kemas. Okey, jadi perbandingan ni jelas. Ladang semak, ladang biasa dan ladang super bersih. Jadi, apa hasilnya? Mana satu yang paling bagus untuk pokok? Di sinilah ceritanya jadi sangat menarik. Perbezaan pertama yang paling ketara bukan pada pokok sawit itu sendiri, tapi pada apa yang hidup di dalam tanah. Dalam tanah? Ya, di plot yang semak tadi, yang tak guna racun langsung tu, jumlah dan kepelbagaian hidupan dalam tanah atau makrofauna didapati meningkat dengan mendadak. Anai-anai, lipan, gegat, kumbang, kutu kayu, macam-macam lagi. Okey, tapi kenapa saya sebagai pekebun perlu kisah pasal benda-benda ni? Ada cacing lebih pun, apa untungnya untuk saya? Soalan yang sangat bagus. Fikirkan macam ni. Hidupan-hidupan kecil ni semua adalah pekerja ladang anda yang tak bergaji. Mereka ni jurutera ekosistem percuma. Jurutera ekosistem? Ya, kerja utama mereka adalah untuk menguraikan semua bahan organik yang ada di ladang. Macam pelepas sawit yang kita pangkas, daun-daun kering. Jadi mereka ni macam kilang kompos semula jadilah kiranya. Tepat, sangat tepat. Mereka ceraikan bahan organik yang kompleks tu jadi nutrien ringkas yang akar pokok sawit boleh serap balik. Oh, begitu. Kajian ni dapati jumlah semut, anak-anai dan lipan adalah paling banyak di plot yang ada tumbuhan bawah. Ini tanda jelas yang tanah tu hidup dan sehat. Manakala tanah yang super bersih tadi? Tanah dia sunyi, macam tak ada kehidupan, kurang aktiviti biologi.
Tak pernah terfikir macam tu. Jadi, apa yang kita nampak macam semak di atas tanah sebenarnya petanda ada kehidupan yang sibuk bekerja untuk kita di bawah tanah. Betul. Satu anjakan pemikiran yang besar. Okey, jadi tanah lebih hidup. Tapi, boleh nampak ke kesan kerja mereka ni? Maksud saya, adakah pelepas sawit yang kita susun ke antara barisan tu reput lebih cepat ke contohnya? Boleh. Dan kajian ini ukur benda tu secara langsung. Caranya sangat bijak. Mereka ambil pelepas sawit kering, timbang beratnya, Okey, dan masukkan dalam beg jaring. Kemudian, beg-beg jaring ni diletakkan di ketiga-tiga jenis ladang tadi. dan dibiarkan untuk satu tempoh masa. Ya, selama sebulan. Lepas sebulan, mereka angkat balik dan timbang semula. Dan hasilnya, mesti ada beza kan? Hasilnya sangat ketara. Pelepas sawit di ladang yang semak dan penuh dengan hidupan tanah tu hilang berat paling banyak. Maksudnya, kadar peruputan dia paling pantas. Manakala di ladang super bersih. Hampir tak berubah, reputnya sangat-sangat perlahan. Jadi maknanya, kalau ladang kita terlalu bersih, pelepah-pelepah sawit tu macam terawet lah. Nutrien penting macam kalium, K yang banyak dalam pelepah tu terperangkap dan lambat kembali ke tanah untuk pokok guna semula. Kita rugi di situlah kan? Betul sekali. Kitaran nutrien jadi perlahan. Dengan adanya tumbuhan bawah dan hidupan tanah ni, anda sebenarnya mempercepatkan kitaran nutrien di ladang anda sendiri. Satu sistem yang sangat efisien. Okey, ini semua nampak sangat positif. Tanah lebih hidup, nutrien kita semula lebih cepat. Tapi, saya masih tak boleh lari dari kebimbangan utama tadi. Isu baja kan? Ya, isu baja. Tak guna ada tanah sihat kalau pokok saya kelaparan sebab kena berebut baja dengan rumpai. Ini soalan berjuta ringgit ni. Apa kajian tu cakap pasal tahap nutrien dalam tanah? Inilah kemuncak kajian ni. Penemuan yang paling penting dan paling mengejutkan. Okey. Selepas 2 tahun, penyelidik ambil sampel tanah dari ketiga-tiga plot tu. Yang semak, yang biasa dan yang super bersih. Dan mereka ukur nutrien utama. Karbon organik, nitrogen, fosforus dan kalium. Dan apa keputusannya? Mesti yang bersih tu paling tinggi nutriennya kan? Hanya keputusannya ialah tiada perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga plot tersebut. Tunggu sekejap, biar saya fahamkan betul-betul maksudnya. Tanah yang penuh dengan tumbuhan bawah, yang kita risau akan curi baja tu, Ya? selepas 2 tahun, kandungan N, P dan K dalam tanah dia sama saja dengan tanah yang super bersih tu. Betul ke ni? Betul. Dari segi statistik, tiada perbezaan yang signifikan. Ini menunjukkan yang dalam konteks ladang matang, di mana akar pokok sawit dah mantap, kewujudan tumbuhan bawah tu Tak mencuri nutrien pun. boleh dikatakan begitu. Ia tidak mengurangkan nutrien yang tersedia untuk pokok sawit secara ketara. Ini betul-betul lawan apa yang kita semua percaya selama ni. Jadi semua kos untuk meracun tu, semua usaha nak pastikan ladang bersih berkilat tu, dari segi persaingan baja, mungkin tak beri kesan pun. Nampaknya begitu. Ia memang mengubah perspektif kita. Malah kalau kita fikir jangka panjang, tumbuhan bawah tu bukan saja tak mencuri, tapi ia sebenarnya memberi balik pada tanah. Memberi balik? Macam mana tu? Ia berfungsi sebagai penutup bumi semula jadi. Cuma bayangkan waktu musim tengkujuh di Malaysia. Hujan turun lebat. Di ladang yang super bersih, tanah terdedah. Apa jadi? Hakisan lah, tanah atas yang subur semua lari. Tepat sekali. Tapi di ladang yang ada tumbuhan bawah, akarnya akan pegang tanah. Daunnya pula akan pecahkan titisan hujan. Jadi ia melindungi aset paling berharga kita, iaitu tanah. Terutamanya di kawasan berbukit kan, masalah hakisan ni memang serius. Betul. Jadi, apa yang kita anggap musuh tu sebenarnya kawan yang tolong jaga tanah kita secara percuma. Dan bila ia mati, ia jadi bahan organik. Menambah kesuburan tanah pula. Ya, dalam jangka masa panjang, ia membina kesuburan, bukan mencurinya. Okey, ini sangat jelas. Sekarang soalan praktikal. Kajian ni di Sumatera. Kita di Malaysia. Tanah kita sama ke? Boleh ke kita pakai terus hasil kajian ni? Boleh. Ini sangat penting. Kajian ini dibuat atas tanah jenis akrisol ferrik. Nama saintifik tu tak penting, tapi rupa dia kita semua kenal. Tanah merah liat yang sedikit berasid. Oh, tanah biasa untuk sawit lah tu.
Jenis tanah yang paling biasa untuk sawit di Semenanjung dan sesetengah kawasan di Sarawak. Jadi dari segi tanah, memang sangat relevan. Iklim pun lebih kurang sama. Jadi ya, kita boleh guna penemuan ini. Kalau macam tu, apa yang patut saya buat di ladang saya esok? Takkan nak berhenti meracun terus? Nanti orang kata kita pemalas pula. Itu kebimbangan yang nyata kan? Mesejnya bukan berhenti meracun 100%, tapi meracun secara bijak. Okey, meracun secara bijak. Apa langkah pertama? Langkah pertama yang anda boleh ambil, ubah strategi semburan anda. Daripada sembur satu ladang, tumpukan semburan racun hanya di 2 kawasan kritikal. 2 kawasan? Pertama, di bulatan keliling pokok. Ini penting supaya senang kutip buah lerai dan elak persaingan di zon akar utama. Kedua, di laluan menuai. Untuk bagi laluan yang jelas dan selamat. Jadi, kawasan antara barisan pokok tu, yang kita letak pelepah tu semua, biarkan saja? Ya, biarkan saja. Selagi ia bukan jenis yang memanjat atau terlalu invasif, biarkan komuniti tumbuhan bawah tu wujud di situ. Ini saja sudah cukup untuk mula membina semula kesihatan tanah anda. Okey, itu nampak logik dan pastinya jimat kos racun. Tapi, tak ke nanti kos upah untuk merumput secara manual pula yang naik? Itu soalan yang sangat praktikal. Pada mulanya, mungkin ada sedikit peningkatan kos untuk pembersihan manual di bulatan pokok tu. Tapi, ingat, anda dah jimat kos racun herba yang sangat besar untuk kawasan lain. Jadi, secara keseluruhan, masih jimat. Kebanyakan pekebun yang amalkan kaedah ni dapati kos keseluruhan mereka menurun, jimat duit racun, jimat kos buruh menyembung, dan yang paling penting, anda sedang melabur dalam kesuburan jangka panjang ladang. Jadi ini bukan pasal jimat duit hari ini saja, tapi pasal membina kesihatan ladang untuk masa depan. Betul. Dan kesannya tu berangkai, bukan setakat di bawah tanah saja. Ada kesan lain lagi? Ada. Kita dah cakap pasal cacing dan anak-anak di bawah tanah. Tapi cuba fikir apa jadi di atas tanah pula. Maksudnya, serangga? Ya. Bila anda biarkan pelbagai jenis tumbuhan bawah tu tumbuh, sebahagian daripadanya akan berbunga. Bunga-bunga kecil ni Akan tarik serangga lain. tepat. Ia akan jadi sumber makanan dan tempat tinggal untuk serangga berfaedah. Macam labah-labah, pepatung dan yang paling penting, penyengat parasitoid. Penyengat parasitoid. Musuh utama ulat bungkus kan? Betul. Penyengat ni akan cari ulat bungkus untuk bertelur di dalamnya. Ia agen kawalan biologi semula jadi yang paling berkesan. Jadi, dengan menyediakan habitat untuk mereka, Anda sebenarnya sedang membina satu askar percuma untuk bantu kawal perosak di ladang anda. Anda mungkin boleh kurangkan kebergantungan pada racun serangga pula selepas ni. Jadi, dengan membiarkan sedikit semak yang terkawal, kita bukan sahaja dapat tanah lebih sihat, jimat kos, tapi kita juga dapat bantuan percuma untuk kawal perosak. Ini memang pakej lengkap. Ia mengubah cara kita melihat ladang, bukan lagi sebagai sebuah kilang, tapi sebagai sebuah ekosistem yang berfungsi. Pertanian yang lebih mampan dan lebih untung. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.